Lain macam puak-puak PAS sekarang. Dia punya sombong, dia punya bongkak angkuh tu lain macam. Sekarang baru dia nak tanya, baru dia kalut nak tanya, oh dana bersatu tu ambil daripada mana? Duit bersatu pakai untuk pilihan raya tu datang daripada mana? Dulu waktu tengah bersedap-sedap dengan bersatu, tengah elok duduk dengan bersatu tak bergaduh, tengah duduk syok duduk dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, hari-hari ratib nama abah, tak timbul soal bersatu ambil duit daripada mana. Pedal berjuta-juta, sebat duit parti bersatu berjuta-juta. Bila dah bergaduh ni baru kalut nak tanya duit tu ambil daripada mana. Semalam Sanusi ungkit bersatu tak ada jentera. Dia kata bersatu tak ada jentera, bersatu tak ada duit, bersatu hanya menumpang jentera PAS. Hari ini bekas setiausaha sulit Tan Sri Muhyiddin, Dr. Mazuki, dia dedahkan PAS menang 43 kursi tu hasil makan duit bersatu. Hari yang sama, hari ni Sanusi balah balik. Dia kata bersatu ni kalau betul bagi duit pada PAS, dedah duit tu datang daripada mana. Dia sebut PAS ni tanggung segala kos calon bersatu bertanding di negeri Kedah PRU 15 dulu. PAS bagi duit pendahuluan kepada calon bersatu. Pakai dulu duit PAS, nanti bayar, tapi hanya seorang sahaja calon bersatu bayar balik apa semua. Huru-hara kelang kabut puak-puak ni. Bersatu strike balik. Segala peralatan kempen calon Perikatan Nasional itu, calon-calon yang bertanding, logo Perikatan Nasional, semua bersatu yang supply duit. Maksudnya dekat sini yang kita boleh confirm kan, dalam pada duduk gaduh ni ada satu perkara yang kita boleh confirm kan. PAS tinggal UMNO, tinggal Muafakat Nasional, khianat UMNO, khianat Muafakat Nasional. Kerana PAS nak duduk dengan bersatu, kerana PAS makan duit parti bersatu. Itu satu perkara yang kita kena tanya balik pada pimpinan PAS. Betul ke? Tapi yang buat aku cukup heran, cukup pelik tu, Bendahari Perikatan Nasional ni Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu dari PAS. Maksudnya segala kerja-kerja penyeliaan duit keluar masuk ni atas nama Perikatan Nasional, baik sumbangan ke, yuran ke, derma politik ke, tajaan ke apa benda, kalau setiap 1 sen itu ada rekod transaksi, semua lapor pada bendahari, semua lapor kepada Dr. Samsuri. Agihan peruntukan setiap parlimen berapa, parlimen sekian-sekian berapa tu sepatutnya bendahari tahu. Bendahari tahu kalau transaksi itu dibuat atas nama Perikatan Nasional. Kerana Dr. Samsuri ni bendahari, dia tahu siapa makan duit siapa. Sekarang ni bersatu tak ada pilihan lain. PAS secara terbuka cabar bersatu, buka sampai habis cerita ni. Jangan sekerat-sekerat. Kalau betul bersatu ini supply duit kepada PAS, bersatu kena dedahkan siapa dalam PAS ini, individu dalam PAS yang terima duit daripada parti bersatu. Kalau bersatu tak buat perkara itu, kalau bersatu duduk diam, tak jawab, tak sambut cabaran daripada PAS, ini maksudnya bersatu kecut, takut dengan PAS. Bersatu ada peluang ni nak londeh kan ni. Bersatu ada peluang yang cukup cerah nak londeh segala bukti transaksi daripada akaun parti bersatu ni kepada mana-mana individu dalam PAS, ataupun masuk dalam akaun parti PAS yang kita tak tahu. Jadi bersatu ni peluang cerah nak dedah, nak tutup mulut sombong puak-puak PAS ni. Jadi huru-hara kelang kabut, tak tentu arah, huru-hara. Keadaan dalam Perikatan Nasional sekarang adalah hasil kunut nazilah daripada MP Yassin dulu, berbalik kepada dia orang sekarang ni. Huru-hara dalam gabungan ini adalah hasil kifarah. Dia orang doa kehancuran kepada Kerajaan Madani. Tuhan balikkan doa itu kepada puak-puak dia yang hancur sekarang ni, puak-puak dia. Kalau ada lagi orang yang duk percaya gabungan Perikatan Nasional ini adalah gabungan sebenar penyatuan orang Melayu, nak bela orang Melayu, nak bela Islam ini, aku tak tahulah korang semua ni sekolah dulu makan apa.